tripping ni dia bukan tripping on the spot, tripping delay tripping. Kadang-kadang satu hari, kadang-kadang petang, kadang-kadang esok. So untuk masalah delay tripping ni dia agak sukar untuk kita kesan. Sama ada kita pakai insulation tester ataupun bermacam-macam cara lagi lah. Okey, bergantung kepada kepakaran seorang technician tu lah. Okey, so hari ni saya datang, kita check. Okey, untuk voltage tadi saya dah ambil dengan customer. Voltage dalam 250 volt. So dari segi voltage tak ada masalah lah. Supply daripada TMB, maksudnya nominal. Dia range dia mesti 216.2 sampai 253. So sekarang kita dapat 250. Okey, dari segi penggunaan MCB ataupun MCB 2 pole, dia pakai C40 sebagai main switch. Okey, so untuk RCCB dia pakai 40N 0.1, pita cahaya C10, pita kuasa C20. Cuma yang ni tak betul lah cara penggunaannya. Sebab kalau kita check dekat sini pun bukan ring skirt, sebab dia looping sekali dengan lampu dengan putih ais. Cuba kita tengok, lampu putih ais, tu mati dah tu freezer tu. Lampu pun mati, freezer pun mati. Cuba tengok, hijau. Okey, so cuba tengok sekali lagi. Okey, saya akan matikan C32 ni. Okey, so tengok dekat sana, hijau tu akan mati. Okey, so tak boleh lah, sebenarnya tak boleh lah spek macam ni. Kita nak cara yang betul. Okey, so masalah untuk ni tak ada masalah lah, sebab dia looping sekali dengan lampu. Kalau dia looping sekali dengan water heater, kita tak benarkan lah. Okey, so punca utama kita nak cari masalah delay tripping. Okey, terbaik. Kita tengok balik dia punya kabel ni. Untuk satu MCB ni ada double, yang ni pun double, yang ni pun double. Okey, yang ni satu, yang ni double, satu. So yang double adalah satu, yang ni tak, dua, tiga saja. So sepatutnya kena tambah lagi 3 MCB untuk kabel yang double tu. Okey, aircon ada 3 biji. Aircon ni 1 ke 2 horsepower ke 1.5? 1.5. Yang dalam bilik tu 3 lagi tu 1 horsepower kan? 1.5 juga. Oh ada 3 aircon. 3 aircon. Okey. So sebelum kita check masalah tripping tu, saya minta abang buka aircon dulu 3 tu. Kita check load berapa. Betul. Betul boleh. Saya nak tengok berapa bacaan M dia. Okey, terbaik.